radhiyallahu an qala aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad Allahus samad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat qultu ma wajabat qala al jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendengar seorang lelaki membaca qul huwallahu ahad Allahus samad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib. Aku bertanya, apa yang telah mewajibkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab, syurga baginya. Rawahu Tirmizi. Jadi surah Al-Ikhlas mempunyai kedudukan yang tinggi kerana mengandungi himpunan asas tauhid yang mengesakan bahawa Allah Subhanahu wa taala esa, Allah Taala tempat bergantung makhluk, Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu yang setanding dengannya. Ini surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah yang ada 4 ayat, tapi surah yang tak ada dalamnya Ikhlas. Surah yang tak ada nama Ikhlas dalam dia. Surah Ikhlas lah. Suratul Ikhlas. Dia kalau kita baca semua surah ada nama dalam surah tu. Tapi suratul Ikhlas dia tak ada. Nak menunjukkan ikhlas ni susah. Kan? Nak ikhlas ni susah. Sebab apa? Dia terlindung. Dia tak nampak ikhlas. Jadi dengan sebab itu satu perkara. Yang keduanya, surah Ikhlas ni ialah suratul Tauhid. Sebab tu kalau orang baca suratul Ikhlas, kalau sebelum dia tidur, terselamat dia punya akidah dia. Kalau mati, selamat akidah dia. Jadi suratul Ikhlas. Jadi ketika mana orang kafir Quraisy datang jumpa Nabi, tanya tentang bagaimana sifat Tuhan kamu. Jadi orang Quraisy, orang kafir kata, kami punya Tuhan kami boleh lihat. Duduk tersandar elok ya. Kan? Tersandar. Kami pun boleh tengok. Dia bertangan, dia berkaki. Wahai Muhammad, engkau punya Tuhan tak nampak. Kan? Macam mana? Cuba sifatkan Tuhan kamu. Lalu turun surah. Satu surah yang sempurna yang menerangkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Bukan Tuhan yang berbilang-bilang. Dia Tuhan dia berbilang-bilang, ada Lata, ada Uzza, ada Manna. Kan? Itu Tuhan-Tuhan yang besar di Kaabah. Di Mekah. Dan ada 360 lagi Tuhan yang kecil-kecil. Jadi Tuhan dia berbilang-bilang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kami satu je esa. Dia tak berbilang-bilang, kan? Tuhan kami ni Tuhan tempat kami meminta. Allahus samad. Dia tak beranak dan tak diperanakkan, kan? Tu tengok Tuhan kau besar, beranak banyak sampai 360, kan? Jadi kami punya Tuhan tak begitu. Jadi itu disifatkan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca surah Ikhlas dengan penuh keimanan dan keikhlasan menjadi sebab seorang memperoleh keredaan Allah dan berhak mendapat syurga dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ialah asas kepada seluruh amal ibadat dan syariat untuk keselamatan di akhirat. Jadi tauhid ni kalau tak adalah boleh seseorang itu masuk dalam syurga Allah. Semalam kita dah cerita tentang orang yang tidak ada tauhid. Mereka kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Orang ada tauhid masuk dalam neraka, dia keluar. Itu kita kena yakini. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Orang tak ada tauhid masuk kekal-kekal. Orang ada tauhid, lama pun dia masuk dalam neraka, dia akan keluar. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ada tauhid. Nak menunjukkan tauhid ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sempurna tauhid seorang, maka semakin ikhlas ibadatnya. Semakin dia kenal akan Allah, maka semakin kuat dia punya ibadat. Semakin ibadat dia makin baik. Bila dia ibadat, bila dia kata Allahu Akbar, bila dia kenal Allah,
maka tak boleh masuk makhluk dalam ibadat. Sebab dia dah lagi kenal, Makrifah dia lagi kenal, lagi tinggi. Maka bila semayang, kita hari ni belum cukup mengenal sehingga bila kita semayang tu makhluk masuk. Allahu Akbar. Lepas ni nak minum kat mana ni? Dia ada masuk makhluk tu. Kan tak? Itu yang dikatakan belum sempurna lagi. Bayangkan bagaimana orang yang terdahulu kalau dia semayang, kan? Dia sampai terbakar rumah pun dia tak sedar. Bagaimana Zainal Abidin, cucu kepada Nabi SAW, rumah ditambah sampai rumah tu selesai terbakar. Orang kata panggil kamu tak dengar ke? Dia kata aku disibukkan dengan urusan akhirat. Jadi itu maknanya kerana dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan erti kata. Maknanya api neraka tu dia lagi takut daripada api dunia. Ini bagi orang yang makrifah, kan? Jadi dengan sebab itu semakin kuat tauhid dia, maka semakin semakin sempurna dia punya ibadat dia. Semakin baik amalannya, semakin kuat dia pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka surah Ikhlas menjadi salah satu surah yang paling besar dan kelebihannya kerana terkandung di dalamnya tauhid. Sebab surah Ikhlas ni dia tauhid je, tauhid je. Bacalah, kalau pergi apa-apa pun baca surah Ikhlas, itu semua akan menyebut. Kalau orang kata sifat Allah Ta'ala maknanya wahdaniyah, kan? Wahdaniyah. Maknanya Allah Ta'ala tu tidak bersamaan dengan sesuatu. Kita boleh tengok dalam surah Ikhlas ada dibahaskan. Maka membaca Al-Quran hendaklah diserta dengan kefahaman dan penghayatan. Itu penting. So kita dah baca dah habis, kena ada tadabbur, kan? Baca Quran kena lihat apa yang kita baca. Dan ikhlas dalam ibadat merupakan salah satu nilai utama yang diajar dalam suratul Ikhlas. Orang yang memahami surah Ikhlas akan terdidik supaya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid Allahus Samad, Allah tempat meminta. Satu hari berlaku di zaman Nabi SAW, ada seorang kafir. Dia seorang kafir ni, dia masih kafir tapi dia ada masalah. Dia ada masalah. Jadi ditanya, apa yang kau tahu tentang Allah? Dia kata, aku tahu Allah tu Samad, tempat meminta. Kalau macam tu kau doa je lah dengan nama tu. Dia pun doa Allah, dia kata As-Samad, As-Samad, As-Samad. Dapat apa yang dia minta. Kerana dia menyeru nama Tuhan yang memberi, kan? Tuhan tempat meminta, Tuhan tempat meminta. Dia seru je dah. Jadi dengan sebab itu walillahil asmaul husna, kalau kita seru Tuhan, berdoa, kita seru dengan nama dia. Kita nak apa? Seru dengan namanya dulu. Contohnya kita nak kaya, Tuan Haji Latif, nak kaya, kan? Jadi nak kaya, kan? Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Itu sebabnya siapa yang baca Ya Ghani hari Jumaat sebelum daripada solat, sebelum daripada khutbah, 70 kali. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allah Ta'ala bagi dia kaya. Tak baca 70 kali sebelum daripada sebelum baca khutbah. Dia kena selesaikan 70 kali bacaan, kan? Setiap Jumaat. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi dia kekayaan. Dia tak bagi kaya harta, bagi kaya hati, kan? Kaya juga, ya. Jadi hadis ini menggalakkan umat Islam membanyakkan baca suratul Ikhlas sebagai amalan hariannya tanpa mengabaikan kewajipan agama. Jadi dengan sebab itu seorang Muslim digalakkan membanyakkan membaca surah Ikhlas dan memahami tentang apa maksud surah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah. Amalan-amalan ringkas, kan? Ini amalan-amalan ringkas.
amalan yang tak banyak dia punya kerenah dia. Kita boleh baca sambil berjalan, sebelum nak tidur kan. Amalan boleh baca sambil memandu, boleh baca. Jadi Nabi pernah beritahu Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau selepas daripada subuh siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah Taala binakan satu mahligai dalam syurga. Kan? Kita hari ni nak kat dunia, rumah pun payah nak beli. Baca 10 kali. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau aku baca lebih, lebihlah rumah kan. Tapi setiap subuh siapa nak satu mahligai baca 10 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap kali baca ada satu mahligai. Setiap kali baca ada. Sama juga orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu sekali baca satu batang pokok dalam syurga. Kita baca bukan sikit. Kan? Yang baca ni semua main ribu-ribunya angka. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.